Pernah tak anda rasa macam, wow, beratnya hidup ni? Macam beban seluruh dunia ada atas bahu anda? Dalam zaman moden yang serba pantas ni, kita selalu rasa terhimpit. Nak kejar deadline kerja, bil nak kena bayar, ekspektasi orang sekeliling yang kadang-kadang tak masuk akal. Sampaikan dada rasa sempit sangat. Kadang-kadang, masa tengah baring rehat pun, otak kita ligat berfikir pasal esok, risau memanjang. Jadi, okey, jom kita bincang benda ni sama-sama. Hari ni, dalam sesi penerangan kita akan buat bedah siasat ke atas satu teks kuno, iaitu Surah Taha. Percaya atau tidak, ini sebenarnya adalah blueprint atau manual kelangsungan hidup yang paling canggih untuk kita hadapi kekacauan dunia moden. Cuba tanyalah diri anda sendiri satu soalan yang agak mendalam ni. Adakah anda rasa macam lemas atau lelah dengan hidup moden ni? Walaupun sebenarnya hidup anda selesa, cukup makan pakai. Pelik kan? Realiti zaman sekarang ni memang penuh paradoks. Kita nampak ramai orang yang kaya raya, rumah besar, kerjaya hebat. Tapi jauh di sudut hati, rasa kosong. Dada tu rasa terhimpit. Kononnya kejayaan material tu bawa bahagia, tapi realitinya tak jamin pun ketenangan jiwa. Semua benda ada kat hujung jari, tapi ketenangan makin menjauh. Kenapa benda macam ni boleh jadi? Menariknya, sebenarnya ada satu diagnosis klinikal dari zaman silam yang tepat menggambarkan apa yang jiwa moden kita tengah lalui sekarang. Pakar psikologi kerohanian Ibnu Qayyim merujuk keadaan ni dari ayat ke-124 surah Taha sebagai maisyatan dangka, maksudnya asfiksia rohani. Atau dalam bahasa mudahnya, jiwa yang lemas tak dapat bernafas. Macam ni ceritanya. Manusia ni dicipta dengan roh yang sifatnya tak terhad dan ia perlukan hubungan dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari dunia fizikal kita ni. Kalau kita potong bekalan oksigen rohani kita dengan Tuhan, jiwa kita automatik akan jadi malnutrisi dan lemas. Tak kisahlah berapa banyak duit atau harta yang kita kumpul, duit berbukit pun takkan mampu jadi oksigen untuk roh kita. Hakikatnya, inilah punca sebenar kenapa wujudnya wabak anxiety dan kemurungan moden sekarang ni. Jadi, untuk merawat krisis ni, kita akan kupas surah Taha melalui 5 agenda utama. Pertama, manual kelangsungan moden. Kedua, perisai sejarah. Ketiga, psikologi kerohanian. Keempat, diplomasi sosial. Dan yang terakhir, ekosistem manusia yang komprehensif. Jom kita mulakan. Kita masuk bahagian pertama, manual kelangsungan moden, iaitu tentang bagaimana kita membina semula kerangka panduan ilahi. Ada satu salah faham besar hari ini. Orang selalu fikir agama ni menyusahkan, macam rantai yang mengongkong kebebasan kita. Tapi tanggapan ni salah sama sekali. Panduan ilahi ni sebenarnya adalah pelindung kita, membebaskan kita daripada jadi hamba kepada kehendak nafsu dan material yang tak ada kesudahannya. Seterusnya, bahagian kedua, perisai sejarah melalui realiti teks Ibnu Katsir. Surah Taha ni diturunkan pada fasa pertengahan di Mekah, waktu di mana Nabi Muhammad SAW berdepan dengan perang psikologi yang amat berat, pemboikotan ekonomi dan penindasan yang sangat teruk oleh golongan elit Quraisy. Surah ni turun tepat pada masanya sebagai perisai emosi di saat krisis paling memuncak. Benda ni bawa kita kepada satu pendedahan yang sangat penting. Masa tu, pembesar Quraisy main sentimen dan sebarkan propaganda. Kononnya, wahyu dan ibadah nilah yang buat hidup Nabi Muhammad sengsara. Tapi, Allah terus patahkan dakwah palsu tu dari akar umbinya dengan firman yang sangat memujuk. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepada kamu supaya engkau menanggung kesusahan. Ibnu Katsir jelaskan, ayat ni sebenarnya membina satu perisai ketahanan emosi yang kuat. Ia menegaskan yang panduan ni bukan bebanan, tapi alat keselamatan yang paling ampuh bila kita berdepan dengan ribut taufan dalam hidup. Sekarang, kita beralih ke bahagian ketiga. Psikologi kerohanian memfokuskan kepada transformasi dalaman menurut Imam Ibnu Qayyim. Beliau menyelami anatomi jiwa manusia dan melihat doa-doa peninggalan di dalam surah ini sebagai satu masterclass yang strategik untuk pengurusan kecerdasan emosi dalaman kita. Cuba bayangkan momen paling kritikal ni. Nabi Musa diperintahkan untuk berdepan dengan Fir'aun, diktator paling zalim. Macam misi mustahil kan? Tapi sebelum bertindak, baginda baca satu doa yang sangat berstrategi. Ibnu Qayyim pecahkan doa ni kepada 3 fasa. Pertama, pengurusan keadaan dalaman. Nabi Musa minta dada dilapangkan. Kenapa? Sebab kalau dalam hati ada kebimbangan atau takut, misi itu akan hancur sebelum bermula. Kedua, lepas jiwa dah stabil, barulah baginda minta urusan logistik luaran dipermudahkan. Dan ketiga, barulah baginda minta simpulan di lidah dileraikan supaya komunikasi jadi lancar. Wow, ini adalah langkah-langkah menstabilkan sistem saraf yang betul-betul mendahului zaman.
Peristiwa ni sangat cantik untuk tunjukkan pertembungan antara ilusi dan realiti. Ingat pak kisah pertembungan epik dengan ahli sihir korporat Firaun? Pada awalnya, ahli sihir ni cuma kejar harta, kedudukan dan duit dalam hierarki politik kerajaan Firaun. Tapi bila kebenaran yang mutlak menghancurkan manipulasi ilusi sihir mereka, mereka terus alami transformasi rohani sekelip mata. Mereka mula guna pemikiran peringkat kedua di mana mereka nampak kebenaran yang melangkaui hal-hal fizikal. Sampai tahap mereka sanggup dibunuh oleh Firaun demi ketenangan abadi. Di sinilah kita nampak dengan jelas macam mana cahaya kebenaran bertindak balas memusnahkan segala hijab materialistik. Seterusnya, bahagian keempat, diplomasi sosial menerusi pelaksanaan praktikal oleh Imam Nawawi. Macam mana kita nak aplikasikan teologi dan psikologi yang mendalam ni ke dalam dunia moden kita. Di sinilah Imam Nawawi membawa perbahasan tersebut menjadi panduan prosedur yang praktikal untuk kita selesaikan konflik dan jaga keharmonian sosial harian. Kat sini ada dua patah perkataan yang sangat-sangat berkuasa. Qaulan layyinan. Maksudnya, kata-kata yang lemah lembut. Imam Nawawi jadikan frasa ni sebagai piagam asas diplomasi manusia. Bayangkan senario ni. Nabi Musa disuruh bercakap dengan lemah lembut dengan Firaun. Firaun tahu, diktator paling kejam dan sombong dalam lipatan sejarah. Kalau dengan pemerintah zalim macam tu pun, kita diajar supaya guna diplomasi yang rasional dan tenang tanpa maki hamun. Ini kan pula kita bila berhadapan dengan kawan sekerja, perselisihan faham keluarga atau perdebatan di media sosial. Kekasaran dan ego cuma akan bina tembok penentangan yang lebih tinggi. Diplomasi yang lembut adalah kunci untuk meruntuhkan keangkuhan. Imam Nawawi juga sangat teliti bila beliau sorot tentang pelan pembinaan institusi keluarga melalui ayat 132 surah Taha ni. Hari ini, tekanan keuangan sering jadi musuh utama kesejahteraan keluarga kan? Kita selalu cipta 1000 alasan, leka sangat kejar duit siang malam, sampaikan abai solat berjemaah dengan keluarga sebab terlampau risaukan rezeki. Tapi perintah ni betul-betul terbalikkan cara orang moden fikir. Dirikan solat di rumah bersama keluarga secara konsisten. Secara saintifiknya, perbuatan ni cipta imunisasi mental dan secara logistiknya, ia beri jaminan pembukaan pintu rezeki terus dari pemilik khazanah alam. Percayalah, pemeliharaan syiar rohani kat rumah inilah perisai sosioekonomi kita yang paling kebal. Akhir sekali, bahagian kelima, ekosistem manusia yang komprehensif. Mari kita satukan semua elemen ini. Apabila kita gabungkan ketiga-tiga kepakaran metodologi cendekiawan ini, kita dapat membina satu rantaian pemikiran yang sangat kukuh dan benar-benar kala zaman. Kalau kita rumuskan semuanya, ia jadi sangat terperinci dan jitu. Ibnu Katsir memfokuskan teks bersejarah untuk bina daya tahan emosi kita, meyakinkan kita yang kebenaran akan sentiasa dilindungi dalam krisis sebesar apapun. Kemudian Ibnu Qayyim bawa dimensi psikologi kerohanian untuk merawat penyakit jiwa lemas atau asfiksia rohani tadi melalui doa berstrategi. Dan Imam Nawawi lengkapkan rantaian ni dengan panduan praktikal untuk selesaikan konflik dan bina perlindungan keluarga. Jadi, gabungan harmoni inilah yang secara muktamad merumuskan surah Taha sebagai satu manual kelangsungan kehidupan atau blueprint yang sungguh luar biasa, merangkumi sejarah pertahanan rohani, transformasi jiwa dan panduan sosial moden. Ekosistem pertahanan diri yang sangat tuntas. Jadi, sebagai penutup, dan ini sesuatu yang saya betul-betul mahu anda renungkan, ambil masa sejenak dan tanya diri sendiri sejujurnya. Berdasarkan manual kelangsungan kehidupan dari surah Taha yang baru kita bongkarkan ni, adakah rutin harian yang anda buat sekarang ni sedang memberi nafas kepada jiwa anda? Atau adakah anda sebenarnya sedang perlahan-lahan melemaskan jiwa anda sendiri demi mengejar ilusi material yang takkan pernah ada titik noktahnya? Pilihan mutlak ada di tangan anda. Terima kasih kerana menyertai sesi penerangan kita pada kali ini. Teruskan pencarian ilmu dan sehingga kita berjumpa lagi.